Bagaimana anda ingin pastikan emas yang anda beli daripada Public Gold adalah tulen? Ada kerisauan sebahagian customer, terutamanya yang dapat emas secara pos. Baik, semua emas jenama Public Gold dihasilkan dan dihantar dari kilang Public Gold sendiri yang terletak di Pulau Pinang ke alamat anda secara pos untuk emas berat bawah 21.5 gram, bukannya dihantar melalui cawangan Public Gold. Emas-emas ini telah melalui ujian ketulinan yang ketat dan mempunyai sijil ketulinan yang disahkan oleh penguji ketulinan logam iaitu Tuan Abdul Syukur Anwar yang merupakan seorang SAE bertauliah. Emas yang dihantar ke alamat anda menggunakan pos perinsurans yang mana penghantaran ini dilindungi sepenuhnya oleh insurans jika emas tersebut hilang dalam perjalanan atau jika berlaku keadaan seperti campur tangan dan dapat emas yang tidak tulen. Untuk emas yang lebih berat dari 21.5 gram, emas tidak akan dipos tetapi akan dihantar dari kilang ke cawangan Public Gold dengan keselamatan yang ketat. Sebab itu sebaiknya apabila anda membeli emas, beli emas tersebut terus dengan syarikat emas yang bereputasi tinggi, bukan sahaja untuk dapatkan emas yang tulen dengan selamat tetapi juga dengan rekod pembelian melalui sistem yang dapat melindungi hak anda sebagai pengguna jika berlaku hal yang tidak diingini. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.